لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Baik, Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur pada Allah, malam ni kita bertemu lagi dalam rumah Allah, dalam Masjid Ampangan. Kita menyambung pengajian tafsir Al-Quranul Karim daripada surah Al-Mulk, sambung surah Al-Mulk, juzuk 29, muka surat 563. Muka surat 563. Ayat malam ni kita sambung ayat apa? Ayat 25. Ayat 25. Okey. Ayat 25 tu muka surat 563 surah Al-Mulk juzuk 29. Surah Al-Mulk juzuk 29. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Baik, kita baca ayat 24 ni, 25. Baik. Wa yaquluna, mereka berkata. Wa yaquluna, dan mereka berkata, mata, bilakah hadzal wa'du, janji ini, atau janji itu pun boleh. Bilakah janji itu? In kuntum, in sekiranya, kuntum adalah kamu, shadiqin, orang-orang yang benar. Sekiranya kamu adalah orang-orang yang benar. Baik. Jadi ayat ini, sebelum tu kalau kita tengok ayat sebelum tu, qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun, katakanlah dialah yang telah menjadikan kamu beranak pinak. Zara'akum tu maksudnya beranak pinak, berkembang biak. Dia jadikan kamu makin lama makin ramai. Fil ardi, di muka bumi. Wa ilaihi tusyarun, kepadanya lah kamu akan dihimpunkan nanti. Wa ilaihi tusyarun, kamu akan dihimpunkan untuk apa? Untuk hisab. Kamu akan dikumpulkan untuk hisab. Kemudian Allah kata wa yaquluna, mereka berkata. Mereka ni siapa? Mereka mana orang kafir. Orang kafir berkata, wa yaquluna, mereka berkata kepada siapa? Mereka berkata kepada orang beriman. Mana orang kafir berkata kepada orang beriman, mata, bilakah hadzal wa'du, janji ini. Janji apa yang dimaksudkan? Janji untuk dihimpunkan, janji untuk dihasyarkan. Kan ayat sebelum tu kan, wa ilaihi tusyarun, kamu semua, yang mana kita semua akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar untuk dihisab. Jadi orang kafir kata pada orang beriman, kamu duk kata perkara, kamu duk janjikan bahawa di akhirat nanti orang akan dikumpulkan, dihasyarkan. Dipanggil hasyar maksudnya dikumpulkan. Jadi bila janji tu? Bila masa yang disebutkan tu, bila akan berlaku? In kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar. Makna bilakah apa yang kamu janjikan itu akan berlaku? Kalau kamu betul-betul benar pada apa yang kamu ucapkan, pada apa yang kamu bagi tahu. Sebab apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Di antara iman orang beriman ialah adanya hari kiamat. Dan hari kiamat itulah adanya mahsyar dan lain-lain. Kita sebagai orang beriman adanya, kita beriman pada hari akhirat. Dan dalam hari akhirat tu maknanya bila satu orang mati, lepas tu apa semua berlaku, maka itu kita wajib beriman tentang dia. Tapi ada orang dia tak percaya. Ialah orang kafir, engkar terhadap perkara tersebut. Mereka menolak perkara tersebut. Jadi itu mereka kata pada orang beriman, kamu duk kata tu betul ke? Bila akan berlaku? Jadi dia kata, maksudnya tanya bila kiamat berlaku. Bila Allah Ta'ala akan hasyar orang, bila kiamat berlaku, itu semua mereka tak tanya. Jadi selepas tu, qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Qul, katakanlah, innamal ilmu, hanya senya, al-ilmu, hanya senya. Al-ilmu dah apa maksudnya? Maksudnya ilmunya.
hanya senya ilmunya indallah, di sisi Allah. Ilmunya ialah di sisi Allah. Wa innama, dan sesungguhnya aku, ataupun hanya senya aku ini. Wa innama ni terima dia sesungguhnya aku, ataupun hanya senya. Nak terjemah sesungguhnya boleh, hanya senya boleh. Ana tu aku. Nadhirun, pemberi ancaman. Mubin, yang jelas. Apa dia? Iaitu Allah Ta'ala suruh Nabi SAW bagi tahu pada orang kafir, yang mana mereka perolok-olokkan, kononnya bila berlaku kiamat, bila orang semua akan dikumpulkan nanti, itu bila. Allah Ta'ala suruh Nabi SAW bagi tahu pada orang kafir, katakan pada mereka yang tahu tentang bila datang kiamat, innamal ilmu tu hanya seni ilmunya. Ilmu tu apa? Ilmu bila datang kiamat. Yang tahu bila datang kiamat ialah siapa, tuan-tuan dan puan, yang tahu? Allah Ta'ala. Tapi kita beriman tak kiamat datang? Kita semua beriman bahawa kiamat datang. Orang beriman memang beriman bahawa kiamat akan berlaku, datang, pasti. Tapi bila, tak ada siapa yang tahu. Nabi SAW sendiri pun tak tahu. Maka baginda suruh disampaikan, baginda pun disuruh untuk menyampaikan bahawa yang maha tahu bila berlaku kiamat tu hanyalah Allah Ta'ala. Wa innama ana nadhirun mubin tu, baginda hanya bagi tahu amaran. Maksudnya ingatkan. Kiamat akan berlaku, apa yang kamu buat akan dibalas, jadi kamu kena beringat. Jadi baginda sebagai nadhir. Apa makna nadhir? Nadhir ni ialah memberi makna orang yang mana bagi tahu satu perkara sebagai ancaman. Itu dipanggil nadhir. Nabi SAW dipanggil dua. Baginda SAW dipanggil dua. Bila banyak lagi lah panggilan untuk Nabi ni. Tapi antara panggilan baginda dipanggil Bashir, baginda juga dipanggil Nadhir. Dua-dua Nabi SAW. Baginda apa? Bashir, baginda juga dipanggil Nadhir. Dalam ayat ni Nadhir. Bashir ni apa? Bashir ini ialah memberi tahu tentang khabar gembira. Maka itu dipanggil sebagai Bashir. Contoh kan, orang yang buat baik di akhirat nanti masuk syurga dan lain-lain. Baginda bagi tahu. Maka daripada sudut itu baginda dipanggil Bashir. Baginda SAW bagi tahu kan, okey, siapa yang buat sekian masuk syurga, dapat nikmat sekian semua benda, semua khabar gembira, maka itu dipanggil, baginda dipanggil Bashir. Sebab tu Bashir ni terjemah dia pemberi kabar gembira. Bashir. Ada satu lagi dipanggil Nadhir. Baginda Bashir, baginda juga Nadhir. Nadhir ni apa? Kita terjemah pemberi ancaman. Maksudnya siapa yang contoh terbuat jahat, maksiat dan sebagainya, dan seumpamanya, di akhirat nanti akan dibalas dengan buruk. Termasuk juga bagi tahu benda-benda yang menakutkan, yang menggerunkan, mengerikan di akhirat nanti. Maka baginda daripada sudut tu dipanggil Nadhir. Jadi ayat ni bagi tahu apa? Wa innama ana nadhirum mubin. Makna baginda SAW bagi ancaman. Kiamat begitu dahsyat. Dan baginda ialah memberi ancaman yang mubin. Mubin maksud memberi ancaman yang jelas. Makna baginda dah bagi tahu detail lah. Semua benda itu akan berlaku. Tinggal apa tuan-tuan? Beriman ataupun tidak. Orang beriman, alhamdulillah kita beriman. Kan? Jadi baginda SAW sebagai Bashir dan juga sebagai Nadhir. Jadi bila kata Nabi, kalau ayat ni kan kata, hanya sebenarnya yang tahu tu Allah. Dan baginda hanya bagi ancamannya. Takutkan bahawa kiamat akan berlaku. Kiamat akan berlaku. Sebab kiamat ni tuan-tuan, dia adalah gambaran yang dahsyat. Dia gambaran yang sangat menakutkan. Oleh kerana gambaran kiamat tu sangat menakutkan, maka bila baginda bagi tahu tentang kiamat, maka baginda disebutkan sebagai Nadhir. Boleh faham tuan-tuan? Maksudnya, kerana kiamat tu dahsyat, menakutkan, maka bila baginda bagi tahu, maka baginda bagi tahu tentang kiamat, maka dinamakan Nadhir. Tapi kalau bagi tahu tentang syurga di mana-mana tempat, maka dipanggil apa tuan-tuan? Bashir. Dia kalau nak letak nama anak, boleh letak nama Bashir pun boleh. Nak letak nama Nadhir pun boleh juga, tapi bagus letak nama Bashir. Tapi baginda dua-dua. Jadi baginda bagi dua-dua, iaitu Bashir ataupun Nadhir, dua-dua ialah Rasulullah SAW. Okey, baik. Letak nama anak Bashir, kan? Ada orang nama Bashir. Okey lah, maknanya pemberi khabar gembira. Selalu bagi tahu tentang khabar-khabar gembira. Ada yang letak nama anak pelik-pelik. Ni letak nama anak tak apa-apa benda letak. Letak macam nama biskut.
kan, letak macam nama kereta pun ada kan. Jadi kadang-kadang pelik-pelik dia letak nama anak. Zaman sekarang ni semua orang, sebab saya selalu sebut dalam kuliah saya tentang perkara ni, sebab sekarang ni orang kita ni lagi generasi baru ni suka letak nama anak yang pelik-pelik. Kadang kita tak tahu makna dia apa. Kan? Tak tahu. Kita pun tak tahu apa nama maksud dia, kerana maksud semua tak ada kan. Tak apa-apa. Okey, baik. Jadi sambung. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bi tad'un. Falamma ra'awhu, apabila mereka melihatnya. Falamma tatkala atau apabila, tatkala, lamma tatkala, ra'awhu mereka melihatnya. Hu tu nya. Okay, nanti semua kata ganti nama ni saya akan bagi tahu apa yang dimaksudkan kata ganti nama kat situ. Apabila mereka melihatnya, zulfatan, hampir, si'at wujuhul ladzina kafaru. Si'at wujuhul ladzina kafaru, menjadi hitam, atau boleh kita kata menjadi berubah gelap. Si'at ni mana menjadi gelap, hitam, itulah terjemahan itu. Menjadi gelap wajah orang-orang kafir. Wajah orang-orang yang kafir. Wa qila hadha, dan dikatakan hadzal ladzi, dikatakan kepada mereka hadzal ladzi, inilah yang kuntum kamu bihi tad'un, inilah dahulu, atau inilah yang kamu dulu mendakwa tentangnya. Inilah dulu perkara yang kamu dakwa tentangnya dahulu, mana kat dunia. Okey, sekarang ni kita tengok apa dia punya maksud daripada ayat ni. Okey, falamma ra'awhu zulfatan. Falamma apa? Falamma tatkala. Ra'awhu, mereka melihatnya. Siapa mereka ni tuan-tuan? Mereka ni orang kafir lah, orang kafir. Maksud orang kafir. Kan masa kat dunia, diorang boleh lah ejek-ejek orang, kan bila kita beritahu tentang akhirat, di akhirat nanti ada balasan. Jadi orang kafir ejek orang beriman. Mana kamu janjikan bila? Kamu nak janjikan tu bila? Tapi Allah kata di akhirat nanti apa akan berlaku? Bila mereka lihatnya. Nya tu apa? Nya yang dimaksudkan tu dalam tafsir beritahu azab yang berlaku bila selepas daripada hasyar. Kan kita sekarang tentang beritahu di akhirat nanti akan berlakunya hasyar, mahsyar. Kan? Jadi lepas tu nanti akan berlaku azab. Jadi bila mereka melihatnya, nya tu maksudnya azab yang akan mereka tak terima nanti. Zulfatan yang maksudnya bila mereka melihat azab itu dekat. Maksudnya bila mereka dah lihat azab tu dah dekat datang kepada mereka, ni maksud di akhirat nantilah. Kan? Maka berlaku si'at, menjadi hitam legam. Si'at ni asal makna macam orang bila ketakutan, wajah dia jadi macam berubah gelap. Kan orang kadang ketakutan kan, wajah dia tak lagi macam ceria. Wajah dia dalam keadaan macam pucat. Pucat lah kan, kita ada pucat kan. Jadi waktu tu wajah orang kafir akan berjadi pucat ketakutan. Si'at maknanya menjadi pucat atau jadi hitam. Wujuh, wajah-wajah atau muka-muka orang yang kafir. Waqila, dan dikatakan. Okay, siapa yang kata ni? Yang kata ni, Allah hanya bagi tahu dikatakan. Dikatakan pada siapa? Dikatakan pada mereka. Tapi siapa yang kata? Yang kata ni makna penjaga neraka. Penjaga neraka akan kata pada mereka. Okay, kalau kita pun tahu, penjaga neraka dalam kitab akidah kita belajar siapa tuan-tuan nama dia? Malaikat penjaga neraka siapa? Kan Malik kan. Kalau penjaga syurga dinamakan Ridwan. Kalau penjaga neraka dipanggil apa? Malik. Cuma sebagian ulama meletakkan nama malaikat penjaga tu dengan nama apa? Ridwan. Syurga, kalau neraka Malik. Tapi sebagian ulama kata malaikat penjaga. Malaikat penjaga tanpa diletakkan nama. Khair, tak apa. Jadi malaikat penjaga ni akan kata kepada orang kafir. Waqila ni maksud yang kata ni malaikat penjaga, mereka akan kata kepada orang kafir. Apa mereka kata? Ni dia. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah dia yang dahulu kamu mendakwa tentang dia. Apa makna dakwa kat sini? Kan? Maksudnya inilah tu apa? Inilah dia azab. Inilah dia.
Hadzal ladzi, inilah dia azab. Inilah dia azab alladzi yang kuntum bihi, yang kamu dahulu apa nama? Ada maksudnya tad'un, yang mana kamu dahulu tad'un, kamu dahulu mendakwa bahawa kononnya kamu tidak akan dibangkitkan. Kamu tidak akan dibangkitkan. Maksudkan dulu orang kafir kan, duk kata mana ada, tak berlaku kiamat, kiamat tak berlaku, kita tidak akan dibangkitkan lagi. Jadi malaikat tu bila dah tengok mereka ketakutan, mereka tak lama lagi akan terima azab, malaikat tu akan cakap pada mereka untuk ejek mereka. Seolah-olah untuk ejek mereka. Sekarang tengok, inilah dia azab yang dahulu kamu dakwa, kononnya kamu tak akan dibangkitkan, kamu tak akan kena azab ni. Inilah sekarang azab ni kamu akan tanggung. Okey, sambung. Dia orang, kalau kita baca Quran tuan-tuan, dalam surah Yasin pun banyak disebutkan bahawa orang kafir tak percaya tentang apa nama, bahawa mereka akan dibangkitkan. Mereka kata macam mana orang dah mati boleh dibangkitkan. Tentu Allah beritahu kan, apa dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nakisu fil khalq afala ta'qilun tu, apa lagi ayat tu, qala man yuhyil izama wa huwa ramim kan. Orang kafir kata macam mana Allah nak bangkitkan padahal tulang belulang semua dah hancur kan. Dia faham kononnya nak bangkitkan ni, dia ingatkan bahawa Allah Ta'ala tak mampu nak bangkitkan kerana tulang belulang dah hancur. Tu yang surah Yasin tu, qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang boleh hidupkan balik tulang belulang padahal tulang belulang tu semua dah hancur, dah reput dah. Tapi Allah beritahu, sambung ayat sebenarnya, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan hidupkan balik, akan bangkitkan balik tulang belulang tu, zat yang dulu ciptakan dia tiada kepada ada. Tulang belulang tu kalau kata dia ada pun, Allah nak cipta pun, kalau kita kias ikut akal lah, itu mudah bagi Allah nak cipta. Sebab dulu dia boleh tak ada langsung Allah boleh cipta. Lagilah pula kalau memang dah ada Allah nak bangkitkan, lagi senang. Jadi maknanya sebab kerana orang kafir ni mereka menafikan kebangkitan. Khususnya orang kafir zaman Nabi, musyrikin Mekah zaman Nabi, mereka menafikan kebangkitan. Sebab tu di antara iman kepada Allah kan 6 rukun iman kan. 6 rukun iman tu apa? Beriman kepada hari akhirat. Kan wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Beriman pada hari akhirat. Okey, baik. Sambung. Jadi malaikat tu kata, ini dia azab yang dulu kamu dakwa kamu tak akan kena azab ni atau tak akan datang. Sekarang tengok azab ni datang pada kamu. Okey, cuma kalau tuan-tuan tengok ayat ini Allah gunakan dengan bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi ini kata perbuatan yang menunjukkan dah berlalu. Ataupun kalau orang belajar Inggeris, past tense. Dia kan ada past tense dan present tense kan. Present tense mana akan datang, past tense dah lepas. Kalau ikut ayat ni, falamma ra'auhu, mereka lihatnya. Ini pun past tense. Kalau ikut bahasa Arab, ni fi'il madhi. Fi'il madhi ni bermakna kata perbuatan yang dah berlalu. Okey? Kemudian si'at pun sama. Semua fi'il madhi. Fi'il madhi ni makna kata perbuatan yang dah lepas. Seolah dah lepas. Jadi waqila hadzal ladzi pun sama. Padahal waktu ayat ni turun kan, waktu tu mereka belum lagi berlaku. Maknanya benda ni belum berlaku, dia akan berlaku nanti, hari akhirat nanti. Tapi kenapa didatangkan perkataan yang berbentuk fi'il madhi? Kerana nak menunjukkan seolah-olah benda ni pasti akan berlaku. Mudah-mudahan dapat faham. Okay, jadi maksudnya kadang mungkin orang tertanya, kan yang perkara ini dia kan belum berlaku nanti. Malaikat tu akan cakap akhirat nanti. Hari akhirat dah berlaku belum tuan-tuan? Tak berlaku lagi, kita semua belum. Masih lagi ada makhluk mana belum lagi semua dibangkitkan. Benda tu akan datang. Tapi macam mana dalam Quran kata benda ni menggunakan benda dah berlaku. Kata perbuatan yang digunakan ni ialah kata perbuatan yang dah berlaku. Ini bagi orang belajar bahasa Arab lah, mungkin dia akan tanya, ini semua guna waqila. Qila tu kan dah ditanya. Kalau ikut asalnya dikatakan, dah dikatakan. Jadi macam mana tu? Tapi kat sini walaupun kata tu menunjukkan kata past tense, fi'il madhi dah lepas, tapi di sini memberi makna akan datang. Memang perkara ni akan berlaku.
Tapi kenapa Allah gunakan kalimah past tense, bukan present tense? Kerana Allah nak bagi tahu bahawa perkara ini pasti dan pasti akan berlaku. Maka untuk menggambarkan pastinya berlaku itu, maka digunakan kalimah yang menunjukkan kata perbuatan yang dah berlaku. Padahal sebenarnya dia belum berlaku. Faham ke tak faham? Tak, yang faham alhamdulillah. Yang tak faham macam mana nak buat? Ya Allah, bagilah kami faham doa. Okey, sambung. Mudah-mudahan faham. Okey, saya ulang semula, mudah-mudahan dapat difahami. Okey. Seperti mana dalam bahasa Inggeris ada kata perbuatan yang dah berlaku, ada kata perbuatan yang akan berlaku. Kalau orang Melayu pun, kita nak kata satu benda dah berlaku apa? Saya telah buat, tu maknanya dah buat. Saya akan buat, itu akan datang. Okey, kalau sedang, saya sedang buat. Kan? Itu menunjukkan pada kata perbuatan yang disusuli dengan masa. Sama ada telah, atau sedang, atau akan datang. Okey? Itu dari segi kata perbuatan tu pun bahasa Melayu ada pakai lah. Bahasa Melayu biasa pakai telah, atau sedang, atau akan. Okey. Ayat ini, kalau dari segi bahasa Arab, Allah Ta'ala menggunakan kalimah yang menunjukkan telah. Tatkala mereka telah melihat, falamma ra'auhu, mereka telah lihat azab itu dekat. Si'at, maka telah menjadi hitam. Kalau ikut asal yang tu. Waqila, telah dikatakan. Okay, semua ayat tu semua kalimah past tense. Telah. Padahal benda ni belum berlaku. Itu persoalan dia. Macam mana benda yang belum berlaku tapi digunakan perkataan yang dah berlaku? Jadi sebenarnya memang benda ini belum berlaku. Betul, dia akan berlaku. Jadi kerana nak tunjukkan bahawa benda ini pasti dan pasti akan berlaku, maka kerana itu Allah menggunakan kalimah perbuatan, kata perbuatan yang seolah-olah dah berlaku untuk menunjukkan bahawa dia pasti akan berlaku. Okey, setakat tu boleh faham? Okey, mudah-mudahan boleh faham. Bagi mereka yang tak faham, tanya kepada yang faham. Yang tak faham, yang faham, ajar kepada yang tak faham. Dan juga doa kepada Allah. Okey, baik, sambung. Okey, mudah-mudahan dapat faham. Okey. Okey, sambung. Qul ara'aitum. Qul ara'aitum in ahlakani. Qul, sebab tu saya pun sebenarnya dah banyak kali cakap dah dalam majlis kita di tafsir ni. Sebenarnya kalau orang belajar tafsir, nak mendalami tafsir Quran memang tak nak sebenarnya kena mendalami bahasa Arab. Tapi untuk kita peringkat orang awam ni, tak adalah kita wajib semua kena belajar bahasa Arab. Tapi paling kurang kita dapat tahu makna kalimah tu sikit sebanyak. Dan kita dapat renungi apakah pengajarannya, maka itu pun dah cukup lah. Alhamdulillah, itu pun dah baik. Okey, baik, sambung. Qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Okey, qul, katakanlah. Qul ni katakanlah. Katakanlah oleh engkau. Ara'ait, siapa katakanlah oleh engkau? Muhammad, Nabi SAW. Katakanlah oleh engkau, wahai Muhammad, ara'aitum, apa pandangan kamu, atau apa yang kamu fikirlah, apa yang kamu fikir ataupun apa kamu anggap, in, sekiranya ahlakani Allahu, sekiranya membinasakan akan aku oleh Allah. Ahlaka, membinasakan. Ni itu aku. Hu, Allah. Maksudnya sekiranya Allah membinasakan aku, wa man ma'iya, dan orang-orang yang bersama dengan aku. Maknanya kalau Allah binasakan aku dan orang bersamaku, au rahimana, ataupun dia mengasihi kami. Rahimana ni maksudnya dia mengasihi kami. Kami itu maknanya Nabi dan juga orang-orang yang bersama dengan Nabi. Famay yujirul kafirina min adzabin alim. Famay yujirul kafirin, maka siapakah yang faman tu maka siapakah yang yujiru, siapakah yang akan melindungi, siapakah yang akan melindungi al-kafirin, orang-orang kafir, min adzabin alim, daripada azab yang pedih. Min azab, daripada azab, alim, azab yang pedih. Ini sama juga Allah suruh beritahu pada orang kafir. Allah Ta'ala suruh Nabi SAW cakap dan bagi tahu pada orang kafir. Qul, katakanlah.
Ara'aitum, apa pandangan kamu wahai orang kafir? Ataupun kamu fikir apa? Apa kamu agak wahai orang kafir? Maksudnya apa pandangan kamu wahai orang kafir? Maksudnya bukan suruh orang jawab pun, tapi nak bagi tahu suruh orang fikir. Apa pandangan kamu wahai orang kafir? Apa dia? In ahlakani Allahu, kalaulah Allah binasakan aku dan orang bersamaku. Orang bersamaku ni siapa? Orang bersamaku ni maksudnya orang beriman. Macam mana maksud Allah binasakan? Allah bagi azab. Seperti mana yang kamu dakwa. Maksudnya, wahai orang kafir, kalaulah Allah Ta'ala binasakan aku dan juga orang beriman, au rahimana, ataupun sama ada Allah binasakan ke, ataupun Allah Ta'ala tak binasakan kami. Allah Ta'ala rahimana tu maksudnya Allah kesian pada kami, Allah tak adab kami. Tapi famay yujirul kafirina min adzabin alim. Tapi siapakah yang boleh lindungi orang kafir dari adab yang pedih? Maksudnya macam ni. Kan? Nabi ni, ayat ni nak suruh orang kafir fikir. Kan? Kami orang beriman, kita orang beriman, percaya yang boleh selamatkan kita dari azab siapa tuan-tuan? Hanya Allah Ta'ala. Okay. Terserah pada Allah. Allah mungkin kalau Allah nak hukum kita, ataupun Allah Ta'ala nak azab, nak maafkan kita, itu terserah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita tetap yakin bahawa yang Allah Ta'ala mampu untuk maafkan kita, atau Allah Ta'ala boleh adab kita. Okey, itu memang keyakinan kita. Tapi kita harap pada Allah lah, jangan adab kita, Allah rahmati kita. Tapi kalau orang kafir, mereka tak beriman kepada Allah, tak percaya pada Allah Ta'ala langsung. Dan di akhirat nanti, bila Allah azab mereka, siapa yang boleh selamatkan mereka daripada azab Allah? Tak ada siapa. Yang boleh selamatkan mereka daripada azab Allah, orang yang sudah pastilah Allah. Tapi mereka percaya pada Allah pun tak. Maka pastilah tak ada siapa yang boleh selamatkan mereka daripada azab Allah Ta'ala. Kesimpulan pada ayat ni, apa nak beritahu dari ayat ini? Iaitu, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW supaya beritahu kepada orang kafir, supaya mereka berfikir bahawa kalau di akhirat nanti Allah azab mereka, siapa yang boleh selamatkan mereka daripada azab Allah? Tak ada siapa yang boleh selamatkan mereka. Yang hanya boleh selamatkan mereka hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka tak nak beriman kepada Allah. Kalau mereka beriman, maka Allah akan selamatkan mereka daripada azab Allah. Kalau orang beriman buat amal soleh, maka mereka akan terselamat daripada azab Allah di akhirat nanti. Jalan dia satu je, jalan dia beriman. Tapi kamu tak nak beriman. Kan masalah dia tu Allah kata kan, faman yujiru al-kafirin. Siapa yang boleh lindungi orang kafir daripada azab yang pedih di akhirat nanti? Tak ada siapa maksudnya. Yang hanya boleh lindungi mereka Allah. Tapi macam mana kalau kamu nak Allah lindungi kamu? Jalan dia beriman. Mentauhidkan Allah, masuk Islam lah maksudnya. Itu sahaja boleh selamatkan kamu. Okey. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Qul huwar rahman, katakanlah huwar rahman, dialah Tuhan Ar-Rahman. Ar-Rahman, Tuhan yang maha, yang begitu penyayang. Dialah Tuhan Ar-Rahman, dialah Tuhan Ar-Rahman. Aman Nabi, kami beriman kepada dia. Wa alaihi, dan hanya kepada dia. Tawakkalna, kami bertawakal ataupun kami berserah diri. Tawakkalna ni maksudnya kami berserah diri. Fasata'lamuna, maka kelak kamu akan tahu man huwa, siapakah dia, orang yang fi dhalalim mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini apa pula Allah beritahu? Allah Ta'ala suruh Nabi SAW beritahu bahawa apa dia? Qul huwar rahman, katakanlah wahai Muhammad, dialah Tuhan Ar-Rahman, iaitu Allah Ta'ala. Aman Nabi maknanya kita beriman kepada dia. Nabi SAW orang beriman, dan juga Alhamdulillah kita semua orang beriman. Kita semua beriman kepada Allah. Wa alaihi tawakkalna, dan kami juga bertawakal kepada dia. Tawakal ni maknanya berserah diri kepada Allah Ta'ala. Tetapi kamu, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin, kamu akan tahu. Bila maksud kamu akan tahu nanti? Iaitu bila tengok azab. Maknanya wahai orang kafir, nanti bila di akhirat nanti kamu tengok azab, kamu akan tahu siapa yang sebenarnya berada dalam kesesatan. Siapa yang berada dalam kesesatan? Orang kafir lah kan. Orang beriman tak berada dalam kesesatan. Ini masuk kat dunia.
Dekat dunia mereka boleh tuduh kan, orang tu sesat, kan? Orang ni tak betul, maksudnya mereka tuduh orang beriman menyimpang daripada ajaran nenek moyang. Kan bila Nabi SAW dulu buat dakwah kan, orang kafir kan marahkan Nabi. Mereka tentang Nabi. Dan mereka bagi tahu bahawa Nabi SAW dan juga orang beriman, mereka ini telah tinggalkan agama nenek moyang dan sesat. Sebab tu kan bila ada sebahagian sahabat Nabi pergi hijrah, selamatkan diri, pergi ke Ethiopia. Ethiopia ni kat mana? Sekarang ni, dulu negara namanya Habsyah. Negara nama Habsyah. Kan? Habsyah. Jadi, ni berlaku 2 kali lah hijrah pergi Habsyah ni. Pertama, sahabat pergi hijrah 15 orang. Kali kedua 100 orang. Tahun 6 kenabian. Mereka pergi hijrah ke Ethiopia. Jadi Ethiopia ni, negara dia sekarang dulu nama Habsyah, sekarang dipanggil Ethiopia. Negara dekat sebelah Yaman, tapi dengan dijurangi Laut Merah. Kau tengok dalam peta. Jadi sahabat dulu pergi hijrah sana. Lebih kurang selepas Nabi dah jadi Nabi dan Rasul 6 tahun dah. Jadi kali kedua hijrah 100 orang, ramai betul. Ketua mereka Ja'far bin Abi Talib. Jadi kan bila orang kafir tengok ramai pergi hijrah sana, orang tak puas hati. Mereka menghantar wakil mereka untuk pergi pujuk Raja Najasyi. Raja Najasyi ni dia Nasrani. Tapi dia ni Nasrani yang beriman dengan agama yang asal. Nasrani yang dulunya. Ikut Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia ni baik, adil. Dia bila orang datang untuk dapatkan suaka dengan dia, maka dia memberikan suaka pada orang beriman. Tapi orang kafir Quraisy datang minta kepada Raja Najasyi untuk pulangkan balik orang Islam. Maka mereka hantar wakil orang Quraisy waktu tu yang orang kafir, mereka hantar Amr bin Al-As. Waktu tu Amr bin Al-As belum masuk Islam. Sebab ini awal masa di Mekah. Amr bin Al-As masuk Islam lebih kurang dalam 7 tambah 8, 13 tahun lepas tu baru Amr bin Al-As masuk Islam. Tapi kisah ni belum lagi. Jadi orang kafir datang jumpa dengan Raja Najasyi. Mereka pun mula bagi tahu dengan Raja Najasyi apa sebab diorang nak minta supaya Raja Najasyi pulangkan balik orang Islam. Tu mereka memulakan tuduhan. Apa mereka kata? Ni orang-orang ni, mereka ini telah sesat. Tinggalkan agama nenek moyang kami. Mereka memperbodoh-bodohkan orang-orang cerdik kami. Mereka menipu anak-anak muda kami. Dan macam mana mereka tu ni kan? Jadi mereka bagi tahu tuduhan-tuduhan. Lepas tu Najasyi ni panggil Ja'far bin Abi Talib sebagai wakil orang Islam untuk tanya apa sebenarnya yang dikatakan orang kafir ni betul ke tidak. Tapi Ja'far bin Abi Talib cerita pada mereka kan. Cerita pada Raja Najasyi. Tuanku, dulu kami ni hidup begitu teruk. Gaduh sama kami, menumpahkan darah. Kami buat sekian perkara, kami sembah ni, kami sembah batu-batu. Macam-macam, kami berzina. Dan lain-lain. Tapi bila datang kepada kami satu orang Nabi yang kami beriman pada dia, dia ajak kepada kebaikan, maka kami ikut dia menyembah Allah Ta'ala. Maka sebab tu dia orang ni musuhi kami. Itu je sebab dia. Maka bila dengar tu Raja Najasyi terus kata pada orang kafir, kamu balik, apa yang mereka katakan ni betul, maka aku akan lindungi mereka. Jadi itu kisahlah saya nak sampaikan bahawa dekat dunia ni mana boleh tuduh kan. Orang ni sesat kan? Macam dulu orang kafir tuduh orang Islam dekat Najasyi bahawa mereka ni orang sesat. Mereka memperbodohkan dan menipu. Maksudnya kalau bahasa kita, memperbodohkan, menipu kami punya rakyat jelata. Orang-orang biasa. Tapi adakah betul? Tidak. Tapi benda ni semua akan zahir di akhirat nanti. Wahai orang kafir, fasata'lamuna, kamu akan tahu semua itu di akhirat nanti siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Tapi tuan-tuan, jangan salah faham. Ayat ini antara orang beriman dengan orang kafir. Ini saya ambil perhatian benda ni. Ayat ini ialah menceritakan antara orang beriman dan orang kafir. Ini bukan cerita orang beriman dengan orang beriman, tak. Ini cerita antara orang beriman dengan orang kafir kan. Maksudnya kalau orang beriman, mereka Islam. Yang ini orang kafir, memang tak masuk Islam langsung. Jadi mereka memang confirm lah sesat. Dan mereka akan nampak di akhirat nanti. Okey, baik. Satu lagi ayat last. Dah azan ke? Azan 8.42. Okey, kalau macam tu kita habis satu ayat apa nama azan dahulu.
Lepas tu kita habis satu lagi ayat. Alang-alang ni nak habis satu ayat lagi. Siapa mana muazzin? Muazzin ni. Mana apa nama? Tok apa? Tok Kadi ke Tok Bilal? Tok Bilal. Tok Kadi orang lain. Okey. Mana muazzin dia? Asal siapa dia lah azan? Asal siapa dia azan? Azan dia. Azan Ada okey. Azan lu okey, tak apa. Okey, azan okey. Terus azan Allahu Akbar. Jangan baca-baca sebelum tu. Terus azan Allahu Akbar. Daripada Habsyah ke Madinah ke Mekah, mesti Mekah. 2000 lebih kurang. Tapi ada laut. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi at tamma wa salatul qa'imah sayyidina Muhammad. Innaka la tukhliful mi'ad. Okey. Tadi ada saudara yang bertanya, itu sahabat dulu hijrah tu kan, yang pergi ke Habsyah tu berapa ribu kilometer. Orang hijrah tu dari Mekah, sebab tu zaman Mekah. Jadi zaman dulu kalau orang hijrah dari Mekah, dia akan pergi Yaman dulu. Dari Yaman akan seberangi lautan pergi sampailah ke Ethiopia. Habsyah zaman Nabi dulu makna merangkumi negara, 3 negara, iaitu Ethiopia, Eritrea dan Djibouti. Ni Djibouti, Eritrea dan juga Ethiopia. Jadi negara ni semua dahulu dipanggil Habsyah zaman-zaman Nabi dulu. Tapi sekarang dah pecah beberapa negara. Okay? Jadi kalau nak sampai kepada Teluk Adan yang di Yaman, itu dekat 1,500 km. Jadi kalau seberangi lautan lagi lepas tu ni, jadi maknanya perjalanan tu kurang lebih mungkin dekat 2,000 km. Itu tak termasuk lagi lautan tu lah kan, yang lautan merah ada orang seberangi tu. Jadi maknanya hijrah yang begitu jauh untuk selamatkan iman mereka. Dan orang duduk lama lah sana. Lepas tu dalam 13 tahun lepas Khaybar baru mereka pulang datang ke Madinah. Sebahagian mereka lah. Sebagian datang Madinah awal lagi. Okey, baik, sambung. Okey, ayat terakhir, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul, katakanlah. Ni ada beberapa ayat qul kan. Yang ayat 28 mengqul, katakanlah.
Ayat 29 pun sama, qul. Nah, ayat 30 pun sama, qul. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, ara'aitum, qul ara'aitum, apa pandangan kamu? Apa yang kamu fikir? In asbaha, sekiranya jadi, ma'ukum, jadi air kamu, maksudnya air kamu jadi apa? Ghaura. Jadi kita kata jadi meresap ataupun jadi apa? Kita kata situ terjemah apa? Kering. Kering atau meresap ataupun turun ke bawah. Air kamu jadi kering. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Maka siapakah yang ya'tikum boleh bawa kepada kamu? Bawa apa? Bima, bawa kepada kamu air yang mengalir. Air yang mengalir. Ini tuan-tuan juga Allah suruh Nabi SAW bagi tahu satu nikmat yang begitu besar yang Allah bagi pada kita. Nikmat itu tak lain tak bukan adalah air. Ini antara nikmat yang begitu besar. Mekah dan Madinah tu bukan tak ada air. Ni ayat ni Makkiyah lah, ayat Mekah kan. Ayat ni di Mekah. Jadi Mekah dahulu pun ada air. Dan antara air yang mana ada iaitu air Zam-Zam. Kan orang Mekah dulu memang pakai air Zam-Zam. Tapi sebenarnya di Mekah bukan saja air Zam-Zam ada. Ada lagi dulu perigi-perigi yang lain. Yang juga ada di Mekah. Tapi tak banyak lah. Tak banyak macam Madinah. Madinah lebih banyak. Madinah dahulu lebih banyak periginya berbanding Mekah. Tapi macam mana pun, secara umum orang Mekah dahulu pun mereka memang ada menggunakan air Zam-Zam. Jadi Allah Ta'ala suruh ingatkan kepada mereka, kalaulah Allah jadikan air dekat muka bumi ni semua meresap dalam bumi kering. Sebab zaman dulu air yang mereka pakai, air perigi. Lafaz ghauran tu, lafaz ghauran yang kita baca ni, memberi makna air yang dalam perigi yang bila dia meresap ke bawah, tak keluar air, itu dipanggil ghauran. Ya, dia bukan sekadar kering. Sebab satu air yang kita kata kering, contoh macam kita satu benda basah, kemudian kering. Situ bukan itu makna dia. Yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah kalau air kamu, mana air perigi kamu, air yang ada yang keluar daripada muka bumi, itu maksudnya. Kalau air itu menjadi kering, maksudnya jadi surut, tak keluar air. Allah cabar. Allah kata siapa yang boleh bawa kepada kamu air yang mengalir, yang keluar daripada perigi itu. Siapa tuan-tuan? Untuk kita orang beriman sudah pasti kita akan jawab siapa jawapannya? Allah. Yang bawa keluar air, nikmat yang begitu besar, Allah. Dalam tafsir Jalalain, yang mana tafsir Jalalain ni dia di belah juzuk akhir, surah Kahfi ke bawah semua memang dikarang oleh Imam Mahali. Kalau di belah juzuk awal orang lain, tapi di belah juzuk akhir tu oleh Imam Mahali yang karang. Jadi disebutkan bahawa dia kata siapa yang baca ayat ini, sunat siapa yang baca ayat ini, dia kata lepas dia habis qul ara'aytum in asbaha ma'akum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in, kan Allah tanya. Walaupun Allah tak minta kita jawab pun, kita pun dah tahu jawapannya, tapi sunat dia katakan Allahu Rabbul Alamin. Boleh faham kan? Qul ara'aytum in asbaha ma'akum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau Allah jadikan air kamu daripada perigi kamu semua surut, kering, siapa yang boleh bawa air yang mengalir, yang elok kepada kamu? Tak lain tak bukan, jawapannya Allahu Rabbul Alamin. Sebab tu dalam tafsir pada sebutkan bahawa apa dia? Sunat bahawa bila satu orang baca Quran, bila dia sampai kepada ayat ma'in, dia sebutkan Allahu Rabbul Alamin. Ma'in tu maksud ma'in ni maksudnya air yang mengalir, ialah yang mana kamu boleh ambil dengan cebok-cebok kamu, dengan kamu punya bekas-bekas kamu. Air itu semua yang bawa pada kamu, yang beri kepada kamu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti mana air itu yang bagi pada kamu Allah, maka macam mana kamu boleh menolak bahawa Allah Ta'ala akan bangkitkan kamu di akhirat nanti. Kan? Jadi kalau seperti mana Allah bagi pada kamu air, yang mana dia bagi nikmat pada kamu air, maka kamu juga kena sedar bahawa di akhirat nanti Allah akan bangkitkan kamu, maka jangan kamu menafikan perkara tersebut. Ada dalam satu hadis disebutkan bahawa ayat ini pernah dibacakan kepada salah seorang orang kafir, yang dia ini
sombong lah. Dia orang besar, orang sombong, tapi kafir. Jadi bila dibacakan ayat ini pada dia, kan, famay ya'tikum bima'in ma'in, maksudnya siapa boleh bawa air yang mengalir pada kamu. Famay ya'tikum bima'in, maksudnya siapa boleh bawa air yang mengalir pada kamu. Bila dibacakan pada orang kafir yang sombong ni, dia kata apa? Ta'ti bihil fu'us wal ma'awin. Alah, dia kata kita galilah pakai cangkul dan juga pakai apa panggil tu, pengorik tu. Dia jawab macam tu. Dia jawab tu untuk mengolok-ngolok ayat Quran. Apa dia kata? Dia kan famay ya'tikum bima'in, dia kata tak ada. Dia kata kita galilah pakai apa? Pakai cangkul dan pakai pengorik, kita boleh keluarkan air, kita gali pakai itu. Nanti air akan keluar. Dia jawab macam tu. Bila dia jawab macam tu, terus Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia. Apa dia Allah buat? Allah Ta'ala terus keringkan air mata dia. Allah tak buat pada perigi tu. Tapi bila dia jawab macam tu, Allah keringkan air yang ada kat dia. Air yang ada kat dia tu air mata dia. Kan kita kan, mata kita ni boleh berkelip, boleh bergerak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab memang ada air. Ini nikmat Allah. Jadi seolah satu nikmat air perigi. Tapi satu lagi juga paling dekat dengan kita, dekat diri kita ni ada satu lagi air. Yalah, memang ada banyak air kat badan kita ni. Tapi salah satu air yang begitu besar nikmat Allah bagi, air mata. Bukan air mata yang keluar time menangis tu, tapi air mata memang ada saya rasa kat mata kita. Kat mata kita ni memang ada air cecair. Tu kalau air mata tu kering, tuan-tuan, habis. Kalau air mata tu kering, pertama kita tak dapat nak klip mata dah. Confirm kan? Mungkin dalam majlis ada doktor mata, saya tak pasti. Tapi dia mungkin lebih tahu. Kan kita ni dalam mata kita ni sentiasa keluar cecair. Air lah, air. Kalau air tu kering, pertama mata tak dapat klip. Orang ni bila dah kering air mata dia, sekelip mata Allah jadikan air mata dia kering. Lepas tu apa? Waktu tu juga dia buta. Sombong sangat. Kan bila kan dibaca kepada dia ayat ni, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in, dia tak kisah. Kita boleh gali pakai pengorek, kita boleh gunakan cangkul kita. Tengok apa dia, Allah tak tunjukkan pada air perigi. Allah tak buat pun. Allah kering air mata dia. Serta merta lepas tu dia pun jadi buta. Kerana apa? Begitu biadab terhadap Allah Ta'ala. Sebab itu satu sudut juga kita sebagai makhluk Allah, jangan sombong kepada Allah. Kita semua ialah tak ada apa-apa. Yang nikmat yang Allah bagi semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita baca qul ara'aytum min asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in, sunat kita kata Allah. Tapi kalau yang bagus, Allahu Rabbul Alamin. Kenapa sebut Allahu Rabbul Alamin? Dia sama macam ma'in. Ma'in. Maka Allahu Rabbul Alamin. Situ dia punya rima tu. Rima tu dia disambung. Wallahualam. Okey. Cukup. Nanti kita akan sambung dalam pengajian akan datang Suratul Qalam. Okey, baik. Baik. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.